Hadirin yang dihormati sekalian, majlis mengumumkan ketiban yang berhormat Senator Dato' Raja Nongci bin Dato' Raja Zainal Abidin, Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Saudara Muhammad Syafiq bin Abdul Rahman. Duduk. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Senator Dato' atas kesudian Menjemput Yang Berhormat Senator Puan Haji Mariani Muhammad Ye untuk menyampaikan cenderamata penghargaan kepada Yang Berhormat Senator Dato' Raja Nongci bin Dato' Raja Zainal Abidin, Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Dipersilakan. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya penyampaian cenderamata sebentar tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum, saya Fatah Fikam Camdan. Saya asal daripada Ceras dan akan sama belajar di UiTM Melaka dalam jurusan Business Study. Perasaan dapat yang wang pendahuluan ni rasa seronok, teruja, tapi insyaAllah saya akan gunakan dengan sebaik mungkin untuk membeli buku buku untuk kemungkinan akan guna sebaik-baiknya, insyaAllah. Assalamualaikum, nama saya Nur Kamilah Muhammad Khairi. Saya dari Kepong. Tak lama lagi akan sambung belajar di UiTM Perak. Perasaan saya dapat PTPTN ni teruja dan senang hati lah. Sebab senang sikit lah kewangan keluarga dapat dibantu dengan PTPTN, dan saya rasa perkara ni amat bagus lah. Dan saya akan menggunakan duit PTPTN ni dengan sebaiknya membeli barang-barang untuk pelajaran. Assalamualaikum, nama saya Hanisa binti Abdullah. Saya dari Wan Semaju. Selepas ni saya akan sambung belajar di UiTM Jengka, Pahang dalam bidang Diploma Sains. Dan saya berharap lepas ni saya dapat teruskan kerja yang berkaitan dengan industri kimia. Dan dengan duit WPP ni saya rasa bersyukur sebab dia dapat membantu kami untuk membeli barang-barang untuk persediaan masuk asrama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syukriah binti Rahim. Saya akan menyambungkan pelajaran saya di UiTM Segamat Johor. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi, saya telah mendapat bantuan wang penoluan PTPTN. Dan insyaAllah saya akan menggunakan duit ini sebaik mungkin dalam pembelajaran dan pengajian saya. Dan saya mendoakan agar kejayaan saya ni akan terus maju dan berjaya, dan saya mengharapkan doa daripada ibu bapa saya, dan saya akan menjadi pengurus saham terbesar di Malaysia, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah binti Cik Zulkifli daripada Damansara, dan saya telah terpilih dalam memasuki bidang Office Management and Technology di Universiti UiTM Seri Iskandar Perak. So perasaan for sure lah gembira sebab if kita orang yang sebagai anak yang tak berapa nak berada ni, so bolehlah bantu kita orang sedikit sebanyak. So alhamdulillah, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Fizana binti Muhammad daripada Kampung Batu Muda, Kuala Lumpur. Saya akan meneruskan pengajian saya di Politeknik Ibrahim Sultan Johor dalam bidang reka bentuk grafik. InsyaAllah, dan dengan WPP ni saya akan saya boleh membeli keperluan saya untuk memula pengajian nanti, dan saya harap saya akan dapat mengejar cita-cita saya untuk jadi pereka grafik. Assalamualaikum, nama saya Zairul Ikhwan. Saya berumur 19 tahun dan tahun ini saya akan melanjutkan pelajaran di UiTM Puncak Perdana dalam bidang skrin perfilman. Saya bersyukur kepada Allah kerana diberi rezeki ataupun peluang untuk memiliki wang pendahuluan pembiayaan ini WPP daripada PTPTN. Memandangkan saya sedar saya bukanlah berasal dari keluarga yang senang, dan PTPTN ini banyak membantu, especially pada golongan yang sederhana maupun yang lebih rendah daripada sederhana. Saya berharap saya mampu menggunakan wang pendahuluan pembiayaan ini dengan baik untuk persediaan sebelum saya melanjutkan pelajaran dan ketika belajar. Saya juga berharap saya akan mampu membawa satu impak dalam bidang perfilman akan datang dengan bantuan WPP pada awal pengajian saya, insya-Allah.